Datang Taiping berbuka makan tomahawk, shop rib, ada pula lamb shank merah dengan nasi Arab satu talam. Jalan-jalan Taiping, lepas tu aku berbuka dekat Macris Republic. Ini menu baru dorang, set tomahawk talam. Satu set ni boleh makan 4 orang. Kalau korang nak makan set ni, korang kena booking 3 hari awal. Memang seronok makan set ni dengan family ramai-ramai. Yang ini pula shop ribs western. Ini antara menu yang mengiurkan aku juga. Selain ribs yang nampak sedap ni, ada sayur, ada potato, mac and cheese yang cukup creamy dan juga dipping sauce. Bila aku makan, aku boleh rasa BBQ punya flavour tu. Yang ini pula signature dorang lah. Kita Melayu tak dapat nasi, tak sah kan? Yang ini nama dia set talam mix, kambing dan juga ayam. Dan talam ni ada kambing, ayam, lepas tu ada nasi mendi dengan kapsyah dan juga condiments yang lain. Tapi kalau datang berdua je nak order apa? Aku diberitahu korang boleh cuba nasi mendi lamb shank merah. Ini pada aku set untuk couple lah. Waktu aku cuba tu, daging lamb shank dia memang lembut and nicely cooked. Tapi kalau korang dah rambang mata tu, order je lah semua walaupun datang seorang. Apa salahnya sekali-sekala kan? Jadi orang-orang Taiping dan berdekatan boleh cuba dekat Macris Republic, Cawangan Taiping ni. Kalau korang nak tahu more info, korang boleh follow diorang punya social media. Yang dah selalu makan dekat Macris ni, cuba korang komen apa menu favourite korang.